Baru-baru ni Perkeso ada keluarkan soalan lazim ataupun FAQ berkenaan dengan skim lindung 24 jam. Dan saya rasa FAQ kali ni dia ada bagi lebih banyak penerangan kepada persoalan-persoalan yang ramai tanya. Antaranya adalah, adakah pekerja yang telah memilih skim lindung 24 jam boleh untuk tidak mencarum di masa hadapan? Jawapan dia tak boleh. Ini bermaksud kalau korang dah pilih untuk mencarum, katakanlah setelah setahun ke tiba-tiba korang nak tukar, kata tak nak mencarum, tak boleh. Once korang dah masuk, kena masuk. Dia kata sekali layak, terus layak. Dia guna prinsip macam tu. Antara soalan lain juga, dia kata, soalan kepada apakah status caruman bulan Jun 2026 yang belum dibuat bayaran skim lindung sekiranya pekerja memilih untuk tidak menyertai. Dia dah jawab. Dia kata, bayaran yang untuk Jun tu tetap wajib. Sebab apa? Sebab sebab keputusan untuk membenarkan option out itu hanya dibuat pada 8 Julai. Jadi yang bulan Jun tu tetap wajib dan tidak akan dipulangkan. Walaupun korang pilih option out, korang tak akan dapat balik duit yang caruman yang dah dipotong pada bulan Jun lepas. Lagi satu soalan yang ramai tanya, mengapakah majikan tiada sumbangan untuk skim lindung 24 jam? Dia jawab, majikan sebenarnya dia dah carum untuk perlindungan di bawah skim bencana pekerjaan sebanyak 1.25%. Dan perlindungan skim lindung 24 jam merupakan perlindungan kepada pekerja bagi kemalangan bersifat peribadi yang tak ada kaitan dengan penggajian. Jadi saya rasa itu antara soalan yang saya tengok ramai orang tanya. Dia ada juga cakap kat sini soalan, adakah pekerja kontrak atau sambilan layak untuk dilindungi bawah skim lindung 24 jam? Jawapannya ya, walaupun you kontrak ataupun sambilan masih layak. So kalau korang ada apa-apa persoalan lain yang korang rasa korang nak tahu, apa kata korang tulis, type dekat dalam ruangan komen. Nanti saya akan cuba kumpul dan saya akan email kepada Perkeso dan tengok macam mana, ada tak diorang jawab. So jangan lupa dalam ruangan komen apa soalan korang.